untuk mencintai kehidupan. Dan satu lagi yang harus kita tekankan ialah mencintai alam sekitar kita. Dan apakah peranan kita untuk memastikan bumi yang kita tinggal ini dapat juga dinikmati oleh anak cucu kita. Jadi kita bercakap tentang penjagaan untuk terus menghijaukan bumi ini. Sebelum saya bincang lanjut tentang suatu yang menarik yang akan berlangsung tidak lama lagi di awal bulan Oktober, mari kita saksikan seperti mana yang dijanjikan. Namanya Rahman ya? Saya akan bermain seruling menggunakan hidung. Saksikan. Persembahan yang cukup membuai. Dan Rahman adalah salah seorang yang akan membuat persembahan sempena Eco Film Festival 2010 yang akan berlangsung di Universiti Malaya. Kita akan cerita lanjut. Rahman, silakan main join sekali kami di sini. Silakan, sesuatu yang menarik. Dan bersama-sama saya juga selain daripada Rahman. Apa khabar? Silakan ambil tempat. Ialah Cik Fadli Ahmad Bakhtiar, pengurus festival Eco Film Fest 2010. Apa khabar? Terima kasih sudi bersama kami di MHI. Ini sebenarnya dah kali ketiga ya? Ya, kali ketiga. Yep. Bagaimana sambutan kali pertama dan juga kedua? Okey, secara ringkasnya pada kali pertama kita anjurkan di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara KL tahun 2008, berjaya menarik lebih 4,000 pengunjung dalam masa 2 hari. Sabtu dan Ahad jugalah. Jadi pada tahun 2009 disebabkan oleh kemelesetan ekonomi sikit, jadi kita kecilkan skala lah. Jadi kita buat di Palette satu restoran di Kuala Lumpur yang mesra alam juga. Jadi tapi kita tukar sikit konsep, kita buat 4 weekend. Maksudnya 4 kali Ahad lah. 4 kali Ahad lah. 4 kali Ahad dan menarik lebih 1,000 orang lah juga. Walaupun skala kecil, kita still dapat banyak sambutan lah.
Jadi kali ini nak buat di fakulti. Kali ini kita akan buat di Fakulti Ekonomi dan pentadbiran di Universiti Malaya dan kita akan janjikan sesuatu yang lebih besar dan lebih banyak aktiviti, lebih meriah, lebih banyak filem dan masih percuma. Okey, saya sekarang bertanya sebab ini nak mempromosikan kempen terus menghijaukan bumi, mengurangkan carbon footprint dan sebagainya kan. Kenapa dibuat film festival? Kenapa tidak dibuat secara umum eco fest ataupun green fest ke? Okey, film. Pertama sekali kita percaya yang filem ni merupakan satu medium yang sangat kuat lah. Sekarang ni filem di mana-mana saja kan. Jadi kita tak banyak orang boleh buat perubahan dengan sekadar mendengar. Betul. Banyak orang lebih reseptif terhadap visual. Jadi filem ada satu perumpamaan kan. Kira satu gambar tu mempunyai 1000 makna. Jadi bayangkan filem yang berjuta-juta gambar. Dia jaringan gambar. Betul. Jadi berapa banyak benda yang kita boleh cakap lah dalam satu filem. Jadi dia satu medium yang sangat berkuasa lah. Jadi kita nak perubahan tu ada secara yang lebih reseptif lah. Dan tak kira apa bahasa sekalipun kan. Tak kira apa bahasa senang sekalipun. untuk difahami bila kita tengok visual. Okey, Alang Rahman ada di sini Rahman asal dari mana? Saya berasal daripada Cameron Highlands. Cameron Highlands. Okey, sejak bila bermain flute ni? Ya, flute saya mula aktif ambil alih daripada mendiang bapak saya pada 2003. Okey, dah 7 tahun dah 2003 sehingga sekarang lah. Sehingga sekarang. Ya. Tapi bila main guna hidung tu sesuatu yang menarik tu. Ya. Sebab sebenarnya dia satu alat muzik daripada turun-temurun kan. Generasi ke generasi, jadi saya kira mewarisilah sebahagian daripada tradisionalnya. Okey, adakah diwarisi daripada keluarga ke? Kebanyakannya daripada keluarga lah. Okey. Nama penuh Rahman apa sebenarnya? Saya Rahman bin Bah Twin. Tapi kalau biarkan jangan kenal saya dengan ada dulu dengan gerai OA kan. Habis saya Man OA atau sekarang ni saya boleh Man Chen Loy. Man Chen Loy. Chen Loy. Sebab saya punya grup, saya ada satu culture group. Dan baru ni saya bawa anak-anak untuk menyambut turis dari New Zealand. Wow. Di Bukit Nenas. KL Tower kan. 2 minggu lepas lah. Anda aktif jugalah dengan aktiviti macam ni pelancongan dan juga aktiviti alam sekitar. Ya. Okey, bagus. Dan akan juga buat persembahan nantilah. Ya, saya. Sebab tu saya kalau berharap kepada semua pengunjung, penonton lah, penonton yang menonton ni datanglah ramai-ramai untuk menyaksikan apa yang Eco Film Fest nak untuk di Universiti Malaya. Ya. Selain daripada apa yang akan dipersembahkan oleh Rahman, apa lagi ada? Tayangan filem tu confirm ada lah. Tayangan filem tu semestinya lah. Jadi kita ada lebih 20 filem antarabangsa yang telah memenangi banyak award lah, banyak anugerah yang tak pernah ditunjukkan lagi di Malaysia. Okey, sebelum kita ke filem antarabangsa tu, filem yang dari Malaysia tu, saya dengar Payung Menangis ada. Kita ada 5 penyertaan lah tahun ni. Filem tempatan. Jadi itu semua filem pendek lah, dalam lebih kurang 8 minit ke 12 minit. Oleh pelajar USM, Universiti Sains Malaysia Penang, Pulau Pinang. Jadi it's a good start lah. Permulaan yang baik lah juga. Sebab tahun 2008 kita buat juga penyertaan tempatan. Kita ada 6 penyertaan tempatan. Tahun 2009 kita hanya buat tayangan filem saja. 2010 kita mula balik dan kita ada 5 penyertaan tempatan. Jadi satu pengembangan yang baik lah. Kita berharap lagi selepas ini, kalau lagi ramai golongan muda terutamanya kalau datang menyaksikan Eco Film Fest ni, kita harap mereka ada lebih semangat lah untuk buat lebih banyak filem yang bertema alam sekitar lah. Sebab kita tengok dekat luar negara dah sangat banyak. Betul. Dan itu penyertaan dari Malaysia lah. Okey, yang disebutkan award winning films from all over the world ni, dari mana antaranya? Tahun ni penyertaan memang sangat luas. Kita ada dapat penyertaan daripada Jerman, daripada Mesir, daripada Bosnia, daripada Belgium, daripada Perancis. Banyak memang dari mana-mana saja, sebab kita buka penyertaan ni terbuka. Jadi
kepada pembuat filem atau penerbit filem-filem dalam sekitar, biasanya mereka akan cari dekat internet ke festival-festival yang mereka nak sertai. Jadi Eco Film Festival sebenarnya mendapat liputan yang sangat meluas lah. Jadi okey, dia sebenarnya kalian yang penganjur dan mencarinya ke, ataupun memang semata-mata golongan-golongan ni betul-betul mencari di mana ada filem festival? Dia bergerak secara dua arah. Pada tahun 2008 kita cari filem-filem yang menarik, kita hantar email, minta dia hantar dia punya filem untuk kita tayangkan lah, dan sertai pertandingan. Jadi selepas tahun ni, tahun ketiga, kita terima lah. Sampai pada satu masa tu kita terpaksa, bukan stop, kita terpaksa macam perlahankan ni lah, tarikh tutup tu kita kena awalkan sikit lah. Sebab dah terlalu banyak, kita takut tak cukup masa. Dalam masa 1 minggu kita nak tayangkan semua filem, kita takut tak cukup masa lah, sebab penyertaan terlalu memberangsangkan. Itu satu yang menarik ya. Maknanya kena panjangkan lepas ni, kena buat Eco Fest yang betul-betul besar lah dan masa yang panjang. Okey, dan macam-macam lagi acara yang akan diadakan. Dan kalau anda ingin maklumat lanjut, boleh layari www.ecofilmfest ecofilmfest.my, bukan .com ya, .my, ecofilmfest.my. Okey, ringkas je 30 saat. Fadli, selain daripada tayangan filem, selain persembahan, apa lagi ada? Kita ada bengkel, workshop. Contohnya bengkel buat filem daripada Lara Arifin. Kalau kita kenal Lara Arifin yang menerbitkan Malayan Emergency, The Moments with Great Apes, Among the Great Apes, dengan Datuk Micherio. So kita boleh pergi sana percuma. Dia akan cerita lebih kurang 3 jam macam mana buat filem, pengalaman beliau. Dan selain tu kita ada banyak lagi persembahan, terutamanya persembahan muzik akustik. Kita ada organic food, makanan organik, meatless, makanan yang menyihatkan lah. Basically ditanam dengan secara organik lah. Apa-apa saja memberikan kebaikan untuk alam sekitar, kebanyakan yang akan disaksikan sana, termasuk dalam persembahan Rahman sekali ya. Rahman, terima kasih banyak-banyak. Fadli, all the best. Dan ada juga craft sekali pun ada. Terima kasih. Jumpa kat sana, tarikhnya 11 hingga 17. Festival 16 dan 17. 16 festivalnya 16 dan 17, tapi 11 sampai 15 tu ialah tayangan filem saja pada waktu malam. Tayangan filem saja. Festival keseluruhan 16 dan 17. Fakulti Ekonomi dan juga Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Melaya, datang ramai Universiti Melaya. Jangan lupa untuk datang, layari www.ecofilmfest.my untuk maklumat lanjut. Terima kasih sudi bersama kami. Saya masih lagi kagum dengan kehebatan anda bermain flute menggunakan hidung. Dan kita nak saksikan persembahan di luar bersama dengan Abby. Ini sesuatu yang menarik, ini persembahan tari dan juga Cak Lempong di luar. Silakan.